So, aku sangat teruk dalam Muay Thai. Tengok. Dan sekarang ni aku ada 7 hari untuk training Muay Thai supaya aku jadi lebih power. Tapi bulan ni ialah bulan Ramadan dan aku kena berpuasa. Maksudnya tak ada air dan juga tak ada makanan sampailah maghrib. Persoalannya, boleh ke aku jadi pro Muay Thai dalam masa 7 hari sambil berpuasa? Dan di hari terakhir nanti, boleh ke aku tentang macam fighter Muay Thai? Tak tahulah. Sebelum tu, aku akan tunjuk dulu korang aku punya tahap buat masa sekarang. Untuk leg kick ni, aku belum lagi pandai untuk luruskan kaki aku dan juga rotate dengan betul. Lagi-lagi lah aku punya tendangan sebelah kiri ni. Yang kedua ialah steep kick, iaitu tendangan ke depan. Aku tengok macam masih lagi lah nampak pelik. Mungkin sebab aku punya tendang tu tak tinggi lah. Dia macam bawah je. Dan terakhir sekali ialah clinch, di mana aku perlu gunakan siku dan juga lutut untuk menyerang aku punya pihak lawan. Jadi jomlah kita pergi ke hari yang pertama. Jadi hari ni aku akan mulakan training aku dengan jogging. So macam korang tengok sekarang cuaca ke belakang tu, rupa pun dah nak hujan dah. Tapi aku tak kisahlah. Kita akan teruskan je training dan jogging tanpa memikirkan keadaan cuaca. So aku akan try lah untuk jogging kira-kira 2.5 km, iaitu satu pusingan dekat taman tu. Dan kalau boleh aku akan try lah 5 km kalau sempat. So tengok, kasut aku dah ready dah. Dan seluar jogging pun aku dah ready juga. Termasuk juga dengan sekang untuk menahan aku punya rambut daripada mengganggu. So let's go. Yeay, sampai pun di taman. Ni lah tempat dia. Siap ada track lagi. Aku pun mulakanlah larian dengan pacing 5 minit per kilometer. Aku rasa okey lah tu waktu puasa kan. Dia taklah laju sangat. Akhirnya aku berjaya pun lari 2.5 km. Tapi aku perlu ingatlah yang training ni belum lagi habis. Sebab ada satu lagi yang tinggal. So akhirnya aku dah sampai dah di rumah selepas jogging. Training yang terakhir aku akan buat ialah aku akan tendang back ni 100 kali. Dua. Itulah contoh dia leg kick. So masih ada banyak lagi masa untuk sebelum berbuka puasa. So masih ada lagi 1 jam sebelum berbuka puasa. Aku pun mulakanlah drill tendang ni. Nampak macam okey kan? Tapi sebenarnya aku tendang tu tak tinggi. Tapi untuk kaki kanan ni adalah sikit elok rupa dia. Tapi bila korang tengok tendangan kaki kiri aku, wah, ibaratkan menendang bola sepak menggunakan tumit. Tahulah macam mana kan rupa dia. Aku pun terfikir-fikir lah, dapatkah tak aku jadi pro dalam masa seminggu je? Memandangkan masa tu terlampau sikit, aku memang tak tahulah. Aku teruskanlah tendang dan tiba-tiba pula tadi gantung punching bag aku tu terkeluar daripada landasan. Bukan sebabnya aku tendang kuat, tapi sebabnya ialah aku tendang dengan tinggi. Sebab bag ni dia tak beberapa bilion lah, so dia akan terkeluar landasan. Aku pun terpaksa lah buang tenaga aku untuk atur balik. Tapi nasib baiklah dia tak susah mana pun. Lepas tu aku sambung balik tendang bag ni sehinggalah ke tendangan yang ke-50. 50. Lepas tu aku rehatlah sekejap, kira-kira 1 minit. Lepas tu aku sambung dah balik. Kalau korang tak tahu, fighter Muay Thai ni memang wajib untuk buat drill ni. Tapi selalunya fighter Muay Thai ni dia tak akan buat 100 kali je lah. Dia akan buat 500 kali. Sebabnya ialah untuk dapatkan muscle memory tu, perfectkan tendangan tu lah. Tapi aku ni sebagai beginner, aku akan buat dulu lah 100 kali. Masa ni aku memang ada rasa sikit stres lah. Macam mana nak cun tendangan kiri ni? Aku cuba slow-slow pun masih lagi tak cun. Tapi tak apalah, nama pun beginner kan. Dan akhirnya habis pun. Sekarang ni aku memang dah penat dah. Dan tiba-tiba aku terfikir nak cium bau glove ni. Latihan hari ini pun aku dah habiskan. Adalah sikit penat, tapi tak lama lagi lah nak buka puasa. Boom! 5.41. So maksudnya aku training tadi tu cuma 1 jam je. Daripada jogging sehinggalah ke leg kick drill tu. Yang aku dapat tadi lah, aku punya leg kick sebelah kiri je ada kelemahan. So aku mesti improvekan lagi lah aku punya leg kick sebelah kiri tu, supaya dia macam ngam lagi dan juga smooth dan juga kuat. Sekarang ni baru je pukul 4.35. Jadi ada banyak lagi lah masa untuk aku training. Tak perlulah nak risau takut tersempat berbuka ke. Masa ni kaki kiri aku tu memang cramp, disebabkan semalam tu lah. Dan juga aku lupa nak cool down selepas aku training tu. Aku belah terus. Jadi itulah penyebab dia. Aku pun pergilah stretch sikit untuk bagi longgar sikit kaki kiri aku tu. Dan juga untuk hilangkan rasa sakit dia lah. Baiklah, untuk training hari ni dia simple je, iaitu punching bag dan juga drill steep front kick lah. So aku akan mulakan dengan warm up dulu sebelum training utama, supaya otot
otot dan juga urat kita semuanya longgar. Dan juga untuk elakkan kecederaan lah macam kaki kiri aku ni. Lepas tu aku pergilah main jump rope. Jump rope ni juga salah satu training utama yang wajib fighter Muay Thai buat. Dia bagus untuk tingkatkan korang punya footwork dan juga stamina. Dan terakhir sekali ialah aku akan pergi buat shadow boxing untuk tingkatkan aku punya form. Tapi kalau untuk Muay Thai, lagi-lagi lah part menendang tu, form aku tu masih lagi teruk. Terutamanya lah tendangan kaki kiri aku ni. Barulah aku akan mulakan training utama aku, iaitu punching bag. Dalam training ni lah, aku akan campur lah sikit. Ada tumbak, ada tendang, ada siku dan juga ada lutut. Kalau aku lah, aku akan bayangkan aku tengah berlawan dengan opponent supaya aku tak tumbak dengan sesuka hati. Barulah korang dapat improve lah macam tu. Bagi aku lah. So maksudnya, aku ada block tumbukan, bagi sikit combo dan juga ada tendang sikit untuk improvekan aku punya form. Aku akan buat back work ni kira-kira 6 round je lah. Dan setiap round tu ialah 3 minit. Bagi aku cukup lah untuk puasa ni. Masa ni kan, aku memang penat dah. Aku memang rasa nak stop je. Tapi itulah, 7 hari je kan aku training. So, lebih baiklah kalau aku buat je lah tanpa menghiraukan penat tu. Okay. Dah habis pun 6 round punching bag. Jadi ada satu lagi training yang terakhir, iaitu drill step. Step tu ialah tendangan depan lah. Korang tendang pihak lawan ke depan macam ni. Boom. Aku suka lah step kick ni ataupun front kick disebabkan oleh Tawan Chai. Dia buat tu macam best je. So aku pun buat lah 100 kali untuk setiap kaki, kanan dan juga kiri. Tips ni aku terjumpa daripada video Superbond. Dia dah pergi ajar lah macam mana nak improvekan aku punya front kick. Dia kata buatlah 100 kali setiap hari. So aku pun buat lah. Buat dan habis. Akhirnya siap pun. So yang tinggal ialah cool down. So inilah dia punya jam sekarang. Baiklah, sekarang ni ialah hari yang ketiga dan untuk hari ni aku akan pergi training dia simple je, tak susah sangat, iaitu clenching drill dan juga abs workout, iaitu training perut. Macam biasa, aku warm up, jump rope dan shadow boxing. Lepas tu barulah aku buat clinch drill. Sini aku akan buat 3 round 3 minit untuk serangan siku dan juga 3 round 3 minit untuk serangan lutut. So keseluruhannya ialah 6 round. Serangan siku ni aku masih lagi lemah. Tengok betapa lemahnya pukulan siku aku. Jadi aku buatlah sampai habis 3 round. Dan aku sambung lagi dengan serangan lutut pula. Aku tak sangka lah yang serangan lutut ni memenatkan. Memang betul-betul memenatkan. Dan ni pun masih lagi nampak tak cun. Aku tendang tu rendah sangat. Sikit lagi nak habis, jadi aku pun buatlah dengan rentak yang laju. Latihan yang terakhir sekali ialah workout perut. So ni aku akan buat 100 repetition, 100 reps, tapi dalam variasi yang berbeza. Setiap workout tu aku akan buat 20 kali lah. Jadi aku buat 5 workout perut yang berlainan untuk cukupkan 100 reps. Sekarang ni perut aku memang dah sangat-sangat sakit dah. Aku pun tak tahu lah apa aku buat sekarang. Tapi kita akan teruskan je lah sebab tak lama lagi nak habis. Dan aku buatlah lagi sampailah repetition yang ke 100. Akhirnya, aku habiskan latihan ni dengan plank 1 minit. Alhamdulillah. So apa yang aku dapat ialah siku aku sakit dan juga lutut aku. Mungkin ni kali pertama aku buat training yang menggunakan siku dan juga lutut lah. Yang paling sakit tu ialah perut. Bapak. Sekarang ni ialah pukul 5.52. Lama lagi nak buka puasa. So let's go. Jadi training untuk hari yang keempat ni ialah aku akan pergi buat conditioning dan juga leg kick. Lagi sekali. Untuk conditioning, aku akan buat 3 je workout dia, iaitu push up, pull up dan juga squat. Sebab aku rasa ni ialah komponen utama yang wajib ada lah. So untuk push up ni, aku akan buat 50 reps. Aku tak buat straight terus lah ke 50. Aku buat 20, 20, 10. Aku baru ingat, lebih baik kalau aku gunakan buku jari untuk push up. Sebabnya ialah kalau nak tumbuk kuat, kita punya wrist ni mestilah kuat juga. Supaya bila awak tumbuk, tangan awak tak lembek, tapi kuat. Jadi aku pun buatlah sampai ke reps ke 50. Seterusnya, aku akan buat pull up. Salah satu workout yang bagi aku susah. Kalau pull up ni aku cuma buat 30 reps je lah. 10, 10, 10 dengan variasi yang berbeza. Aku ikut je lah pull up bar yang aku beli ni. Sebab dia ada bagi terus. Aku buat 10 macam ni, 10 yang ni dan juga 10 yang ni. Boom. Last kali ialah squat. Ni pun aku buat banyak variasi. First aku squat satu kaki, 10 kiri dan 10 kanan. Dan aku akan buat squat yang biasa orang buat 20 kali. Dan terakhir sekali ialah aku akan buat bungee jump. Yang ni memang penat lah sebab aku perlu baring dan lompat terus 20 kali juga.
Dan akhirnya habis. Next aku akan pergi ke training yang paling best, iaitu round kick. Yeay. So aku buat lagi lah round kick ni macam hari yang pertama. Apa yang aku nampak lah, tendangan aku tu dah ada improvement di hari yang keempat. Aku dah dapat tendang tinggi sikit dan juga cun. Dan satu lagi, aku terkejut yang tendangan kiri aku pun ada improvement. Tengok, betapa bahagianya muka aku time tu. Power pun dah ada sikit berbanding dengan hari pertama tu. Jadi ada beberapa lagi yang tinggal dan habis. Macam biasalah, kita kena cool down untuk elakkan kecederaan. So hari ni hujan. Aku tak dapatlah nak training keluar. Aku terpaksa lah pergi training dekat sini, tempat sempit. Tapi tak apalah, aku punya training hari ni pun sikit je, iaitu shadowboxing drill. Easy. Dan sekarang ni baru je pukul 4.15. Masih awal lagi. So aku ada banyak lagi masa untuk training. Let's go. Macam biasa sebelum training tu aku akan pergi warm up dulu. Warm up simple-simple je. Paling penting tu kaki lah. Jadi first aku buat ialah drill front kick. Tujuan aku ialah belajar untuk balance dan juga tendang dengan betul. Aku buat ni 100 kali je lah macam biasa. Tapi lepas je buat tu, kaki aku sangat sakit. Aku masih lagi belum biasa menendang. So itulah sebab dia. Next ialah lutut. Yang ni pun aku akan buat 100 kali. Dan inilah antara drill yang paling sakit aku pernah buat. Walaupun nampak biasa je kan, sebab aku memang belum fleksibel. Tapi dari segi teknik tu aku rasa okey lah. Dan latihan last kali ialah drill ni je, tumbuk dan juga block. So drill ni ialah untuk biasakan diri aku untuk block selepas je aku pergi serang opponent. Drill ni aku tak buat banyak lah, aku cuma buat 3 minit je. Habis je semua training tu, kaki aku memang dah teruk dah. Lagi-lagi lah dekat atas paha aku tu, jalan pun aku rasa susah. So macam biasa aku akan pergi cool down untuk mengurangkan kesakitan tu. Sekarang ni dah pukul 9.52, dah malam dah. Dan apa yang bestnya aku training ni ialah selama 7 hari tu kan, tidur aku nyenyak. Sebab lepas training tu korang memang akan ngantuk. So itulah dia punya kelebihan. Tapi kaki aku sekarang ni sangat-sangat sakit. Aku tak tahulah dapat ke tak aku sambung esok. Kita tengok je lah dapat ke. Hari ke-6 ni aku tak ada buat apa-apa training. Aku cuma pergi stretchingkan badan aku yang sakit ni untuk persediaan esok. Sebab esok ialah last day aku training, jadi aku perlulah rehat untuk bagi 100% dalam training esok. Lepas tu aku gunakan masa yang kosong tu untuk edit video lah. Itu je lah hari yang ke-6. Akhirnya hari yang ke-7. Inilah masanya untuk aku cek adakah training aku selama 7 hari ni sia-sia ataupun tak. Adakah teknik aku ni semakin improve atau sama aja. Jadi jomlah kita cek. Aku baru je habis warm up, jam rope dan juga shadowboxing. Jadi last kali ialah aku nak cek aku punya skill di hari yang ke-7. Round kick, step dan juga clinch. Adakah aku improve ataupun tidak? Ataupun sama je macam hari yang pertama tu. Dan yang best je ialah kaki aku sekarang ni tak sakit. So tak sia-sia lah aku pergi searching semalam. Let's go! Aku rasa lah tak perlulah nak explain banyak-banyak. Korang tengok je lah perbandingan ni. Tapi aku akan bagilah rating nanti dekat setiap perbandingan. So akhirnya, aku dah training Muay Thai selama 7 hari. Dan aku tak sangka yang aku dapat buat semua ni sambil berpuasa. Sebab sebelum ni, nak jalan pun aku rasa tak larat. Bukannya sebab aku penat, tapi sebab mental aku ni tak kuat. Apa yang aku nak kata ialah, jangan jadikan puasa ni sebagai alasan untuk korang tak buat apa-apa. So, kalau korang enjoy, subscribe.